Kalau ada dua isteri, masing-masing penama 50. Kalau ada dua isteri, okey. Tahniah. Masing-masing penama 50%. Ini soalan yang bagus. Okey. Saya rumuskan terus. Kalau ada dua isteri ke, tiga isteri ke, empat isteri ke, lima isteri jangan lima isteri jangan. Okey. So duit yang tadi tu, KWSP tersebut, faraid, bahagian harta yang kena lalu faraid tersebut, so still masih lagi si isteri itu 1/8 bahagian dia. Yang tadi tu. Kita ada 5 waris fardu. 5 waris fardu. So ada ibu, ada ayah, ada anak lelaki, anak perempuan, pasangan. Pasangan dekat sini. Pasangan dekat sini adalah 1/8. Jadi 1/8 kalau ada satu isteri, 1/8. Kalau ada dua isteri, dia sekali kat sini. Dua ke tiga ke isteri, dalam bahagian 1/8 tu baru dia pecahkan. Dia pecahkan kepada dua. Kalau dua isteri tadi, dia pecahkanlah 1/8 tu kepada dua. So kena ingat, bukan semudah macam tu. Jadi kena tahu. Kena tahu betul-betul. Okey? Itu kalau dua isteri. Kalau empat isteri tu, macam mana? So that's why boleh untuk kita, kalau kita nak bagi terus kepada isteri kita, ada dua nama, buat hibah takaful. Buat hibah takaful, insya-Allah. Okay, so tak ada masalah. Masing-masing dapat bahagian masing-masing. Terus letak terus kepada penama dia kan.